Segi 5, segi 6, macam mana nak lukis ni? Jangan risau, bestnya ada bahan aktiviti yang sesuai untuk itu. Dalam template ni, bestnya ada sediakan sampel poligon 5 bucu atau disebut sebagai pentagon. Untuk melukis poligon yang nampak seimbang, kita boleh pakai garis pandu yang macam ni. Di bahagian sini, kita tracing je pada garisan sisi yang ada. Santai-santai je. Dekat bawah ni, kita just bagi titik pandu untuk bucu. Cuba lakar garis sampai membentuk segi poligon. Level seterusnya, kita just bagi garisan tanpa titik bucu. Dan kita lihat pula, dua kotak khas ni ialah kotak cabar diri. Tengok, sini lukis bentuk belian dan sini pula kena lukis bentuk lubang-lubang sarang lebah. Tengok tutorial ni untuk lebih faham macam mana nak buat. Buat garisan dari titik ke titik. Nampak? Dah membentuk poligon. Yang ini kita just copy titik bucu macam yang di atas ni. Yang ini segi 8. Buat titik-titik bucu dulu, kemudian baru garis lurus. Okey, dah siap. Cabar diri dengan melukis bentuk belian kat sini. Belian kebiasaannya dilukis dengan bentuk segi 5. Dan yang terakhir, lukis bentuk lubang sarang lebah. Biasanya orang akan lukis bentuk segi 6. Selebihnya nak buat apa? Mendudalah. Dah siap. Aktiviti yang merangsang daya kreatif gaya bestnya. Kalau nak dapatkan template aktiviti ni, join Telegram kami, Kelab Bestnya Ada Bakat dengan klik link di bio.